Dia penemuan yang dekat Melaka tu, yang baru-baru ni kan. Apa yang menyebabkan ada yang berpendapat ini rasanya kapal mendam berahi. Padahal dia belum keluar lagi ni. Okey, dia gini, kita tahu seperti yang saya katakan tadi bahawa kegunaan kapal mendam berahi ni memang banyak gunaannya. Telah belayar hingga ke 17 negara ketika itu, termasuk Ryukyu di Jepun, Jeddah, Turki, Siam, China, India, dan dalam kapal itu sendiri memang lengkap untuk dijadikan macam rumah. Ketika Sultan Melaka ke Majapahit dulu, dia jadikan macam rumah untuk dia tinggal lah sepanjang dia dekat Majapahit tu kan. Dan apa yang terjadi selepas ketika penaklukan oleh Portugis tu, tak banyak menceritakan mengenai kapal mendam berahi ni. Tetapi ada yang berteori berpendapat kapal mendam berahi Laksmana terakhirnya adalah Hang Nadim, Laksmana Hang Nadim. Kita tahu bahawa Laksmana Hang Tuah tu telah menjadi orang kata kapten kapal lah mendam berahi tu. Namun apabila dia melepaskan jawatan dia kepada anak dia, iaitu Tun Biajit, dan masa tu Tun Biajit zaman tu tak ada isu lagi, dia tak ada keluar mana, tak ada pergi ke sana sendiri, dan Tun Biajit pula menghilangkan diri apabila peristiwa isteri dia bermukah dengan Sultan Melaka ketika itu. Jawatan tu telah diambil oleh menantu Hang Tuah sendiri, iaitu Hang Nadim. Dan ketika Melaka diserang Portugis, Hang Nadim dan kapal mendam berahi itu sebenarnya berlayar jauh, tak ada di Melaka. Ada peristiwa bahawa Laksmana Hang Nadim dikepung daripada memasuki Melaka, untuk membantu pertahanan Melaka. Jadi ada yang mengatakan bahawa kapal mendam berahi itu tak karam di perairan Melaka, sebab sebagai Laksmana dia takkan meninggalkan kapal dia tu, Hang Nadim. Jadi selepas kejatuhan Melaka, Kesultanan Melaka masa tu telah berpindah hingga ke Johor, dan Laksmananya ikut sekali, iaitu Laksmana Hang Nadim ikut sekali. Dan ini juga berpendapat bahawa Laksmana Hang Nadim membawa sekali mendam berahi tu hingga ke Johor.